Dan barang siapa yang diberikan buku amalannya dengan tangan kanannya, Allah akan mudahkan perhitungannya. Selesai, diselesaikan. Akhirnya pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Bergunung ganang pahalanya, redha Allah bersamanya. Setelah diberikan buku amalan dengan tangan kanannya, apa yang dia buat tuan-tuan? Dia pun membawa buku amalan itu dalam keadaan yang begitu riang ria dan gembira, kembali bertemu dengan ahli keluarganya yang juga kebanyakannya di kalangan ahli syurga. Allahu Akbar. Di mahsyar itu ada sekelompok manusia, ayahnya ahli syurga, anaknya ahli syurga, ibunya ahli syurga, isterinya ahli syurga. Mereka masing-masing memegang buku amalan dengan tangan kanan, kata Allah di dalam Al-Quran. Apabila mereka mendapat buku amalan, mereka berhimpun di satu tempat, berpelukan dan menangis sesama keluarga mereka, kerana kesemuanya telah ditakdirkan oleh Allah untuk mengambil buku amalan dengan tangan kanan, dan kesemuanya ahli syurga.